Assalamualaikum, anda bersama lagi saya Cikgu Zamri. Hari ini kita nak membuat kad selak atau flip card. Okey, ini contoh-contoh flip card yang telah dihasilkan. Okey, ini contoh. Okey, kad selak ataupun flip card ni boleh digunakan untuk pembelajaran sendiri di rumah ya. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan adalah kad nombor, kad huruf yang telah dicetak. Okey, bahan ni boleh didapati di dalam description yang link di bawah tu, boleh dapatkan dan boleh dicetak sendiri. Okey, huruf ada nombor 1 untuk bahagian pertama. Okey, bahagian kalau 1 bahagian pertama, kalau 2 bahagian ke tengah dan ketiga di bahagian sebelah tepi. Okey, disusun mengikut nombor. Okey, ini nombor 1. Okey, ini nombor 2 perlu disusun di bahagian tengah. Okey, bahagian yang ini saya warnakan dengan warna lain supaya lebih cantik. Okey, yang ini adalah nombor 3 untuk bahagian tepi sekali. Okey, bahan-bahan lain yang diperlukan adalah kertas keras, selai kertas keras, stapler. Okey, jika tak ada stapler besar boleh gunakan stapler kecil, gunting dan juga kotak untuk kita stapler nanti. Okey, ikuti bersama cikgu macam mana untuk kita memotongnya. Okey. Okey, mula-mula sekali kita susun mengikut urutan. Kad yang ingin dipotong. Okey, buang lebihan. Potong bahagian tepi yang lebihan. Okey. Okey, buang bahagian atas. Okey, potong mengikut bahagian ke sana. Okey, jadi macam ni, susun ikut atas, tengah dan 3. Okey, susun macam ni. Okey, macam ni, potong sekali lagi. Okey, susun macam ni. Okey, nampak macam ni. Bolehlah kita susun mengikut bahagian. Okey, letak dulu. Okey, ini bahagian tengah. Tiga.
Okey, kad kita tadi disusun kepada 3 bahagian. Bahagian pertama, tengah dan juga yang ketiga. Okey, menggunakan kad selak ini kita boleh mengajar perkataan KV atau huruf konsonan sahaja, vokal sahaja, suku kata KV, suku kata KVK ataupun perkataan KVK, perkataan KVKK, diftong dan juga digraf. Okey, mari kita menyusun di dalam kad. Kad dilipat secara panjang. Susun dulu bahagian pertama. Sini. Okey. Kedua di tengah. Pastikan ada penjarakan sedikit. Okey, macam ni. Okey, dan seterusnya kita lipat kad ni dan kita stapler. Gunakan kotak untuk mengapit. Kemaskan kad kita. Okey, ini bahagian belakang. Okey, boleh gunakan selotip untuk menutup yang kita ni tadi, stapler tadi. Okey, siap. Okey, inilah hasilnya tadi, kad selak kita ataupun flip card kita yang kita hasilkan tadi. Okey, menggunakan flip card ini atau kad selak ini kita boleh mengajar huruf konsonan sahaja, huruf vokal sahaja, perkataan suku kata KV, suku kata KV, suku kata KVK. Kita buka T3 untuk KVK. Kita juga boleh mengajar diftong. Diftong. Okey, diftong. Contoh BANG, bang. Okey. Kita boleh belajar banyak menggunakan yang kad ni. Okey, adik-adik boleh belajar di rumah dengan bantuan ibu bapa anda. Okey. Cikgu harap benda ni menjadi manfaat kepada adik semua. Okey, untuk dapatkan bahan tadi, adik boleh dapatkan di description di bawah untuk dicetak dan dihasilkan ini. Okey, sekian, terima kasih.